Berita boom hari ini. Selepas lebih 2 dekad mengharungi suka duka dalam rumah tangga, pelakon senior Edika Yusof mengakui reda apabila isterinya Nur Hidayah mengambil keputusan memfailkan perceraian pada Februari lalu selepas 22 tahun berkahwin. Menurut Edika, alasan kononnya untuk membebaskan dirinya agak sukar diterima kerana selama ini dia tidak pernah meminta dilepaskan. Edika turut berkongsi bahawa selama ini dia terbiasa memikul tanggungjawab rumah tangga dan sudah beberapa kali cuba untuk berbincang namun tidak diendahkan. Edika turut mendedahkan dia pernah mengalami kemurungan dan mendapatkan rawatan akibat tekanan emosi yang dipendam terlalu lama. Meskipun pahit, jauh di sudut hati, Edika masih berharap hubungan mereka dapat diperbaiki secara damai.